Salam bahagia, selamat datang ke Stadium MPPJ Kelana Jaya untuk kita menyaksikan hari perlawanan yang ke-14 bagi saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Pertemuan di antara Selangor berdepan Johor Darul Takzim. Satu lagi rebatan terus terbias yang menewaskan Kalamullah Hafiz. Nacho Mendes dengan percubaan dari luar kawasan penalti. Tiada peluang untuk Kalamullah Hafiz menyelamatkan kedudukan tersebut setelah adanya biasan yang berlaku. Percubaan tepat yang pertama ke arah pintu gol dan itu memberikan jaringan kepada Johor Darul Takzim. Dennis Rafilov masih mati di sebelah kanan, tetapi Eddie menemui Jairo. Jairo, baik tindakan dari Jairo. Satu tolakan ke tengah. Bojorlah ianya sempat. Kaki diulurkan. Kali ini Gregor Moraes yang berseorangan di bahagian atas untuk melancarkan serangan balas. Masih lagi Gregor Moraes mencuba. Dinafikan oleh Syihan Azmi. Secara tiba-tiba asalkan ke arah pintu gol JDT dapat dihasilkan Selangor. Ya, disebabkan dapat membuat pertahanan yang baik melalui serangan daripada Oscar Ribas sebentar tadi, dan Faizal Halim dapat bola di kawasan kotak penalti pasukan Selangor dan membuat hantaran jauh kepada Chirigu yang membuat larian yang cukup baik, membuka ruang di kawasan tepi. Ini peluang untuk JDT. Jairo yang memiliki peluang. Silapan itu datang dari Richmond Ankara. Perhatikan, mujurlah Kalamullah Al-Hafiz. Ya, letakkan kakinya. Kesilapan mudah, kesilapan kecil, dan ya untuk Kalamullah agak besar disebabkan Richmond ingin membuat pas kepada beliau dan mungkin ingin membuat clearance. Faisal Halim bijak mencari ruang untuk melepaskan diri. Faisal, percubaan terus side netting dari Faisal Halim. Dia mendakwa bola terkena kaki. Ya, kombinasi dua pemain, Krio dan juga Faisal Halim. Selepas Krio membuat larian ke hadapan, dia ada bola dan Faisal Halim boleh membuat larian ke hadapan dengan cukup baik untuk dapat melepasi track offside yang juga dilakukan oleh pemain JDT. Akeche di hujung sana, Corbin On menunggu untuk mendapatkan bola berdepan dengan Quentin Cheng. Corbin, satu antara lintang. Jairo tadukan ke tengah. Tindakan penting. Dalam situasi apa sekalipun, sekarang kalau kita lihat crossing daripada Corbin Ong, pemain JDT akan pergi dengan agresif untuk mungkin memenangi bola dan juga membuat percubaan on target ke arah pintu gol. Jairo merampas bola untuk JDT bergerak. Satu hantaran rendah. Oh, hampir-hampir buat Teto Martin. Madu Diara menjadi penyelamat. Ya, memenangi bola di kawasan yang sepatutnya oleh Jairo, dan dapat melihat di mana larian dilakukan oleh Oscar Ribas di kawasan kotak penalti dan membuat hantaran lintang kepada Teto Martin dan juga membuat percubaan first touch. Teto Martin. Satu lagi lambungan untuk Baksan. Diselamatkan Kalamullah Al-Hafiz. Ya, hantaran crossing daripada Teto Martin hampir-hampir saja on point untuk Baksan untuk mendapatkan jaringan. Teto Martin. Satu lagi lambungan untuk Baksan. Diselamatkan Kalamullah Al-Hafiz. Ya, hantaran crossing daripada Teto Martin hampir-hampir saja on point untuk Baksan untuk mendapatkan jaringan. Ribas, sekali lagi Baksan. 3 mata untuk Johor Darul Takzim yang disahkan oleh Baksan untuk meneruskan rekod cemerlang, rekod jaringannya. Tertewas Kalamullah. Ya, telah saya katakan tadi, pemain seperti Baksan jika ada ruang hanya sedikit saja dia mampu untuk mendapatkan jaringan untuk pasukan JDT. Dan hari ini kita lihat
hantaran daripada Oscar Arribas melalui sepakan penjuru sebentar tadi. Satu lambungan dan satu tampanan dada yang cukup sempurna daripada bangsa untuk mengadakan ruang untuk dia sendiri membuat percubaan menggunakan kaki kanan half volley yang cukup sempurna untuk mendapatkan jaringan yang kedua untuk pasukan JDT pada malam ini. 118 jaringan Liga Super untuk Beksan. Dari 95 penampilan dan gol ke-177-nya bersama dengan Johor Darul Takzim. Serangan yang mampu memadam kelebihan lawan. Dan akhirnya Beksan tiba untuk jaringan yang kedua bagi mengesahkan 3 mata menjadi milik Johor Darul Takzim yang akan terus melebarkan penguasaan mereka di puncak hingga dengan kemenangan yang ke-13 dari 13 perlawanan untuk memuktamadkan saingan dengan Selangor 0, Johor Darul Takzim 2.